tak benar, tak betul-betul ke saya ni? Tak ada benar ke saya ni? Ulanglah. Mungkin ustaz tu tegur, tak berani. Sebab kalau tegur, nanti kena buang mengajar. Lantaklah salah. Janji tiap-tiap bulan aku mengajar. Dapat juga duit tuition. Sebab dia anggap majlis pengajian ni macam tuition. Ustaz tak boleh anggap pengajian ni macam kelas tambahan. Panggil dapat duit, panggil dapat duit. Kita bukan jenis macam itu. Kita datang mengajar untuk beri ilmu, mengajar ilmu, muzakarah ilmu, bukan teringat duit. Bukan teringat duit. Tapi kalau ustaz teringat pada duit, ketika dia mengajar, dia takkan bercakap kebenaran. Sebab dia takut nanti tak dipanggil. Mana aku dapat ni, kuman-kuman dapat juga 10-2. Lepaslah duit api ayo, kata dia. Ini bukan kebenaran. Sebab tu dia tak berani bercakap. Dia hanya berani bercakap pada orang yang tak datang. Tu dia berani. Apalah sana tu, apalah sana tu. Tetapi anak murid dia yang buat salah, dia tak berani cakap. Itu bukan guru. Guru yang baik, dia tegur hak depan dia dulu. Serupa bila kita makan. Rasulullah kata, orang yang baik, orang yang makan di hadapan dia, apa ada makan, dia makan. Dia takkan jengkau yang jauh-jauh. Yang depan tu ada mi, dia ambil mi, ada ayam goreng, dia makan ayam goreng yang depan dia. Dia bukan pergi tengok yang sana. Oi, sana ada nasi minyak, nampak sana. Tak. Ataupun dia tanya benda yang tak ada. Gulai tempoyak tak ada ke? Suka tanya macam itu. Dia suka tanya benda tak ada. Dia suka nampak benda jauh. Tapi benda depan mata pun tak habis dia makan. Cubalah seorang guru faham. Jangan duk nampak orang yang tak datang. Dia bukan dengar. Dia mau tidur sekarang. Baru jaga tuan-tuan. Tengah duk makan roti bakar ni. Buat apa kita kata kat demo? Demo tak dengar. Yang kita kena kata ni, hak depan-depan ni. Tuan-tuan, semayang betul-betul. Tak betul, tak sah semayang tuan-tuan. Semalam saya tazkirah Jumaat satu pejabat. Di pejabat mereka ni buat semayang Jumaat di Kuala Lumpur ni. Saya tengok semayang tak betul masa semayang sunat. Saya tegur. Ada orang yang sebelah saya semayang tak bunyi apa. Semayang sunat, saya tengok tak bunyi apa. Macam mana aku nak tegur? Ada yang kaki macam itu. Tak ada tegak macam itu. Kaki macam ni jari ni. Macam mana nak tegur? Ada yang tak ada tomak ni nak. Saya tak cerita bab politik, saya tak cerita bab Gaza, saya tak cerita bab lain. Saya cerita bab semayang. Bab saya semayang ramai tak betul. Apa sebab saya nak cerita benda yang lain? Kalau benda yang paling besar semayang tak betul. Saya cerita bab tu. Itulah dia yang dikatakan menyatakan kebenaran. Jangan tutup yang tak betul kita, kita buka yang tak betul orang. Akhirnya kita sentiasa dalam keadaan tak betul. Tuan-tuan patut berterima kasih pada ustaz yang tegur tuan-tuan direct. Kalau boleh belanja dia capati. Saya tak tahu ustaz benda ni. Nasib baik ustaz tegur saya. Silap tu saya. Saya tegur tuan-tuan ni. Tegur ni. Tak butang baju saya tegur. Tambah pakai jubah. Tak ada butang. Tenganga. Bila rukuk nampak apa? Tuan-tuan kalau tak butang baju, singlet pun tak pakai dalam, silat-silat spender pun tak pakai, nampak apa? Bila tuan-tuan tak butang dan tuan-tuan rukuk, nampak apa? Tuan-tuan pun nampak bila rukuk. Pasal macam pernah tengok. Kat mana tengok tu? Tak ada butang satu pun memadai dah. Cukup. Pentingnya butang ni tuan-tuan. Ustaz macam inilah yang tuan-tuan kena ambil. Ustaz yang membetulkan kesilapan. Betulkan kesilapan Tok Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa habis-habis kuliah masuk dalam bilik Tok Bilal. Bukan boleh dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rullah. Bukan Allah. Mana mahu kamu bukan orang parit. Orang parit pun tak ada baca macam itu. Siapa kalau orang parit pun tak ada begitu. Jangan tuan-tuan kata saya orang botel ustaz. Yelah botel pun dia tetap kena tebal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bukan Allah. Mana tuan-tuan pergi ke botel? Tak ada
Jadi yang tu yang kena tegur. Tapi ustaz yang macam ni, yang banyak menegur kita, ustaz ni dibenci. Ya, ustaz yang kita suka, yang suka tibai orang luar. Ustaz tu bagus, dia tibai taruh rapat. Taruh rapat, apa orang hak kita taruh tu tak datang. Kita rasa kita sentiasa betul, yang hak kena taruh tu tak datang. Akhirnya tak ada siapa dapat ilmu. Baik, kemudian, dan lisan yang gemar mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan yang kedua, lidah yang gemar berbuat mengumpat orang lain, menipu, mengejek, melaknat dan mengadu domba. Lidah seperti ini adalah lidah yang sangat rugi. Pada beberapa bab yang seterusnya, saya akan cuba mengemukakan doa golongan manusia, yakni doa golongan pertama, golongan yang bertakwa dan bahagia, dan golongan kedua, golongan sengsara dan celaka. Kedua-dua golongan ini sentiasa berhadapan dan mengadakan dialog. Mari kita menyemak cerita-cerita yang dulu-dulu tentang pertembungan di antara dua orang yang ajak ke arah kebaikan dan menentang sebaliknya mengajak ke arah kemungkaran. Yang ini kita akan baca kisah pada bulan hadapan, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Raja Namrud laknatullah. Dua pertembungan ini akan berpanjangan sampai kiamat. Nabi Musa dan Fir'aun, Nabi Muhammad dengan Abu Lahab. Dia takkan berhenti pada situ saja, dia akan berpanjangan sampai bila-bila. Kita yang mengajak ke arah kebaikan mesti bertembung dengan benda yang mengajak ke arah kemungkaran. Baik, cukup sekadar itu tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, berkatilah majlis ilmu kami, jadikanlah perhimpunan kami perhimpunan yang diberkati, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang dirahmatimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berkatilah ilmu kami dan panjangkanlah ilmu kami kepada insan-insan yang lain. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kami kesihatan, keafiatan, mudah-mudahan dapat kami beribadah, dapat kami menambahkan ilmu, dapat kami menunaikan segala kefarduan yang diwajibkan kepada kami. Ya Allah ya Rahman, satu-satukanlah hati-hati kami ya Allah, jadikanlah perpaduan di kalangan kami ya Allah, dan perkukuhkanlah perpaduan di kalangan umat Islam ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berkatilah penduduk kami ya Allah, berkatilah rumahmu surau ini ya Allah. Mudah-mudahan dengan majlis ilmu yang diadakan dapat menjinakkan hati mereka yang liar, dapat melembutkan hati mereka yang keras. Mudah-mudahan mereka mencintai agamamu, mudah-mudahan kami juga mencintai agamamu dengan sepenuh hati ya Rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum